Lelaki ini bakal menjadi manusia pertama dalam sejarah yang berjaya berjalan mengelilingi dunia tanpa henti, dan selepas 27 tahun berjalan, dia kini berada di fasa terakhir perjalanannya. Carl Busby mula berjalan sejak tahun 1998 dan meletakkan dua peraturan utama. Pertama, dia tidak boleh menggunakan sebarang bentuk pengangkutan. Kedua, dia tidak boleh pulang ke rumahnya sehingga tiba dengan berjalan kaki. Tapi pengembaraan dia sangat menakjubkan sebab dia telah berjaya melepasi 3 cabaran paling berbahaya di dunia. Cabaran pertama ialah Darien Gap, kawasan hutan paling berbahaya di dunia. Bukan sahaja kerana dipenuhi haiwan beracun, paya dan kartel, tapi ketika dia melaluinya, Colombia sedang berperang. Cabaran kedua, dia cuba menjadi manusia pertama dalam sejarah moden yang berjalan melalui jambatan ais selat Bering. Perjalanan itu mengambil masa 14 hari berjalan dan berenang dalam suhu beku. Tapi sebaik dia tiba di Rusia, dia ditangkap dan dipenjarakan selama beberapa minggu. Malah pihak berkuasa pada awalnya mahu menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepadanya. Nasib baik dia berjaya dilepaskan dan meneruskan perjalanan. Namun apabila krisis kewangan global tahun 2008 melanda, dia kehilangan semua penaja utama untuk menampung kewangannya. Manakala cabaran paling sukar menantinya apabila di Laut Kaspia. Kalau dia mahu berjalan di atas, dia perlu masuk Rusia. Kalau dia mahu jalan di bawah, dia perlu masuk Iran. Kedua-duanya bukan pilihan yang selamat. Dia akhirnya terperangkap di Turkmenistan selama lebih setahun hanya untuk mencari jalan bagaimana mahu meneruskan perjalanan. Akhirnya, satu-satunya cara ialah berenang, dan selama 31 hari dia berenang sejauh lebih 300 km, menjadikannya manusia pertama dalam sejarah yang melakukannya. Namun pada tahun 2025, dia akhirnya mula memasuki Eropah, dan kini destinasi terakhirnya ialah rumah ibunya di United Kingdom. Komen pandangan korang.